Okey, saya nak kongsi dengan kamu hari ini satu lagi teknik bagaimana peribahasa yang sama boleh ditulis dalam 4 cara yang berbeza dalam karangan. 4 cara yang berbeza, okey? Ada banyak lagi cara. Hari ini saya kongsi dengan kamu 4 cara. Cara paling mudah ialah untuk pelajar-pelajar yang lemah, yang selalu lupa, tulis pepatah Melayu ada mengatakan. Pepatah Melayu ada mengatakan, koma, tulis pepatah tu. Habis cerita. Senang bagi pelajar yang lemah. Kamu perlu ingat 4 perkataan saja. Pepatah Melayu ada mengatakan. Melayu pastikan huruf besar, nama khas. Okey? Pepatah Melayu ada mengatakan, you can write any pepatah. Bolehkah saya tulis pepatah Melayu ada mengatakan bersatu teguh bercerai roboh? Boleh. It's a complete sentence, no problem. Okey, itu satu cara. Cara kedua yang lebih bagus ialah kamu boleh tulis masyarakat haruslah menghayati. Tulis semua, menghayati hakikat pepatah Melayu. Menghayati hakikat pepatah Melayu, tulis pepatah Melayu. Masyarakat harus menghayati hakikat pepatah Melayu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Second style. Okey? Better style. Ada satu lagi cara kamu boleh gunakan. Kamu boleh tulis masyarakat ataupun remaja tidak harus mengalpakan atau abaikan, cuaikan. Remaja tidak harus mengalpakan makna pepatah. Tidak harus mengalpakan makna pepatah Melayu. Buang yang keruh, ambil yang jernih dalam kehidupan seharian mereka. Tidak harus mengalpakan, another style. Tadi saya kata apa? Harus apa? Menghayati. Sekarang tidak harus mengalpakan. See, different way of writing it. Last time, saya nak bagi hari ini kepada kamu, tulis pepatah tu dulu. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Merupakan pepatah Melayu. Yang menyimpan makna yang besar. Atau makna yang mendalam. Then you continue your karangan. Menyimpan makna yang besar. Maknanya, it means a lot. Okay? It means something serious. Jadi, buang yang keruh, ambil yang jernih, kita boleh guna dalam 4 cara. Kebanyakan pelajar, kita nampak ditulis dengan cara yang agak boring. Bak kata pepatah Melayu. Bak kata peribahasa. Boleh. Saya tak kata salah. Tapi common. Okay? Too common. Apa yang istimewa dalam cara yang saya katakan ini? Menghayati hakikat. Strong. 2. Tidak mengalpakan. Ini menyimpan makna. Jadi semua gaya ini akan menampakkan karangan kamu lebih matang, lebih mantap dari segi penggunaan bahasa. Boleh faham semua? Boleh. Okay, thank you.